kita akan pesan semua yang kita perlukan untuk sedikit pembaikan. Wah, lihat itu. Itu teruk. Nah, ini bungkusan saya. Oh, tidak. Tikus. Kita perlu menyingkirkannya. Phoebe, kenapa awak menjerit? Wow, terima kasih, tikus kecil. Saya ambil untuk diri saya. Ia akan menjadi... Jadilah kawan berbulu saya. Baiklah, mari kita mula bekerja. Bagus. Saya tak perlukan ini. Mike, bolehkan awak lebih berhati-hati? Saya minta maaf. Saya akan uruskan awak sekarang. Tunggu, saya ada sesuatu untuk awak. Gula-gula yang sedap. Baiklah, hidup. Okey, saya dapat membayar hutang. Tin cat besar. Saya akan cat rumah dengan biru dulu. Sekarang mari ambil semburan hijau. Hey, Matt. Saya ingin membuat lukisan lembu yang cantik. Hebat. Saya suka. Ya, saya lukis sendiri. Baik, teruskan. Saya ada bola plastik. Terima kasih kerana menonton. Saya akan menghias bubung saya dengan mereka. Mari kita teruskan. Wah, ia berwarna-warni. Dan tentunya bendera di atas. Rumah saya yang terbaik. Hei, apa kabar dengan kamu? Saya baik. Saya tahu apa yang hendak dilakukan dengan semua pelekat ini. Saya akan lekatkan mereka pada rumah. Dan ia akan menjadi kuning terang. Sangat terang, seperti tanda itu. Ada satu lagi. Selesai. Menyapa bumbung. Selamat berjaya. Saya boleh mengembungkan belon ini. Lihatlah bentuk-bentuk yang hebat itu. Baiklah, mari kita mula. Semuanya sudah siap. Bibi, lihat. Sekarang kita perlukan anak lelaki saya di atas bumbung. Ia menjadi cantik. Selamat tinggal. Bibi, bagaimana dengan kamu? Baiklah, saya perlu mula menghias rumah saya juga. Saya akan pasang karpet merah jambu saya ke bumbung. Tunggu, ia tidak berfungsi. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Saya akan paku. Ia sakit. Baiklah, seseorang perlu melakukannya untuk saya. Lebih baik saya panggil pekerja. Kami perlukan bantuan awak. Ini pahlawan Ia tiba. mudah. Selamat Ia petang. sepatutnya dipasang, bukan di tempat lain tetapi pada lantai pembinaan. Hampir paku. Hefting mabuk. Sudah siap? Nampak hebat. Terima kasih kerana menonton. Dan sedikit hiasan di atas. Belon merah jambu di bumbung. Wow, saya boleh buat lebih baik. Terima kasih atas bantuan awak. Oh ya, betul. Awak perlukan duit. Baiklah, ini untuk awak. Tidak terlalu banyak. Selamat tinggal. Betapa indahnya. Saya suka air limau. Saya mau pokok limau tumbuh di sebelah rumah saya. Mari kita siram tumbuhan ini. Tunggu ya tumbuh. Itu cepat. Saya tidak akan. Dan ia menghasilkan teduhan pada hari panas. Ya. Yang hilang ialah topi comel dan koktel lemon yang sedap. Anda ada. Ya, seperti saya sedang bercuti. James, apa yang awak buat? Saya tak mau Lemon? itu. Kenapa? Awak tak boleh makan bibir saya. Baiklah, saya tak perlukan mereka. Saya ada banyak bola keranjang. Oh, ayolah. Awak tahu tak, saya akan buat gelanggang bola keranjang sebenar. Saya perlukan gelung dan busur.
tunggu. Saya akan tunjukkan satu hela. Baiklah, saya perlu memanaskan badan dahulu. Ah, hebat, kan? Wah, hey, Mike. Saya tahu awak yang lakukan. Saya akan tunjukkan cara masuk ke dalam gelanggang. Voila! Belajar, budak kecil. Kena tangkap. Okey, saya sudah habis dengan permainan bodoh ini. Kita perlu bekerja. Luar saya. biasa. Kecil. Tepat di atas. Seekor unicorn. Unicorn. Betul? Oh, Tunggu, wani betul awak ni, kawan. Hadap saat Saya sokong. dapat peti surat baharu. Baik. Oh, tengok pelekat-pelekat ini. Ini rumah permainan baru saya. Apa yang kita perlukan? Kami sedang mencuri. Saya juga. Seperti biasa. Bagaimana dengan Piggy? Awak? Baiklah, dia memasang peti surat. Sebagai tambahan, saya dapat idea. Saya akan menghias peti surat dengan corak bunga. Kita hanya perlu celup bunga dalam cat dan cetakannya pada peti surat saya. Ia tagit manis. Gadis-gadis membuat peti surat untuk diri mereka sendiri. Saya akan menghias peti surat saya juga. Ia akan mempunyai kejutan istimewa di dalamnya. Hello, Roseman. Hello. Ya, saya Baiklah. merasa keluarga. Ini tanda peti surat Anda cantik. Hei, bagaimana dengan saya? Oh, Surat? ya, saya rindukan Oh, awak. tidak. Ini ada surat Oh, untuk awak. tangan saya. Budak, awak rasa awak kelakar? Saya bergurau. Tukar peti Apa surat yang awak awak. buat? Apa yang Oh, awak terima kasih. Awak pun baik. Gadis cantik. Maaf. Saya akan betulkan semuanya. Bergeria. Terima jumpa lagi dalam 1 minggu. Hai Mibduski sudah tiba masih ya untuk menghias bilik di rumah. Semuanya kelihatan terlalu membosankan di sini. Untuk permulaan, kita perlukan permaidani. Oh, Dart! Tengok itu! Seronok! Dan pistol saya. Saya akan letakkannya di dinding. Hah, lihat juara ini di sini. Oh, tunggu. Kita perlu betulkan ini. Aha. Oh, baiklah. Saya sedang menonton itu. Meja di sini. Ya, mari kita dan gabungkan. sebuah istana. Adakah anda kawan? Sarung tinju saya. Dan rakan berbulu saya memberitahu. Saya Tinju Butch. setiap Dan hari. secara amnya, saya suka-sukan. Siapa itu? Ayo, saya akan balik. Jago. Hold! Tetapi kamu bilik baru. Baiklah, saya di sana. Saya akan. Gede, Wah, bilik ini nampak hebat. Saya juga perlu buat penambahbaikan di bilik saya. Kita akan letak karpet merah jambu di atasnya. Lantainya begitu lembut. Wah, corak bibir pada dinding. Tengok tuh. Kita perlukan sedikit gam dan debu cat. Lihatlah sekuin-sekuin ini. Lihat, ia ada di seluruh bilik saya. Sekarang, lampu neon. Saya mau semuanya berwarna merah jambu. Akan ada kulit kerang di sini. Dan saya akan letakkan kasut cantik saya di situ. Lihat, saya juga ada bag di sini. Dan aksesori. Semua bingkai dan gambar saya yang cantik. Satu idea. Saya perlukan meja solek. Saya sayang diri saya. Mari kita letakkan beberapa barang di sini. Saya menggunakannya setiap hari. Dan saya suka berbau wangi. Sekarang saya perlukan sesuatu untuk haiwan peliharaan saya.
Ini untuk awak. Kucing comel saya, Jess. Oh, sayangku. Ini mainan untuk dia. Ia adalah ribbon merah jambu yang comel. Hei, baiklah. Saya juga perlu menghias bilik saya. Boleh saya memikirkan sesuatu? Saya akan taburkan pasir pantai di lantai. Saya mahu rasa seolah-olah berada di lautan. Kita lekatkan itik comel ini pada dinding. Saya suka itik. Bagaimana boleh Anda tidak suka mereka? Sekarang mari kita lukis pelangi di dinding. Untuk melakukan ini, picitkan sedikit warna pada berus. Itu sahaja. Tinggal untuk melukis lengkungan di sepanjang dinding. Betapa terang. Dan saya akan gantung beberapa awan di dinding. Sekarang kulit kerang daripada Lego. Saya akan letakkannya di dinding. Dan beberapa barang perhiasan kecil yang comel. Ia sangat comel. Saya juga perlukan mainan mewah saya. Masa untuk bermain ukulele saya. Letakkan di sini. Dan saya perlu duduk di atas sesuatu. Saya akan berehat di rumah di atas yang comel ini. Apa yang? Perkara. Saya sukakannya. Ayu, Pergilah. kawan kecil saya. Itu anjing saya, Mary. Dia luar biasa. Kamu boleh berehat di sini. Sayang kamu, Mary. Jangan cakap lagi. Saya agak malu. Rumah saya kelihatan lebih teruk daripada rumah awak. Tapi, tidak mengapa. Saya sudah tahu cara memperbaikinya. Untuk melakukan ini, saya perlukan cardboard biasa. Saya akan tutup dinding rumah. Oh, Pasti tidak memerlukannya. Selepas itu, kita ambil dulang dari telur dan cat dengan warna cerah. Meletakkannya di atas bumbung. Dan lihatlah itu. Nah, ia benar-benar berbeza sekarang. Ia jauh lebih cerah dan lebih sejuk. Halo para pelanggan saya. Apa kabar? Betul. Saya tahu apa yang perlu dilakukan. Saya akan ambil cardboard biasa, potong bulatan daripadanya, dan warnakannya dengan warna kuning terang. Selesai. Jadi pergi. Lihat wajah tersenyum itu. Lihat betapa comelnya. Menggantung emoji-emoji ini di dinding. Bagus. Tak dapat masukkan bibir Saya saya. ada satu lagi muka senyuman untuk Anda. Oh, itu sangat biadab. Sebenarnya, itu gurauan. Tetapi saya ada idea hebat. Lipstik saya cantik sekali. Saya akan cat seluruh rumah saya dengannya. Cantik. Lihat betapa indahnya. Mari lihat apa yang saya ada di sini. Lihat kot bulu merah jambu ini. Ia akan kelihatan hebat di atas bumbung. Sekarang, saya akan menghias pintu masuk dan tingkap. Ia sangat cantik. Tetapi kali ini, ia berwarna kuning. Lihat huruf-huruf dan bunga-bunga itu. Ia akan mengelilingi rumah saya. Rumah saya kelihatan begitu cantik sekarang. Seperti seorang putri tinggal di dalamnya. Baiklah. Sorcerer saya benar menghalau Matrika. Saya perlukan bantuan. Oh, ada helikopter. ia akan dilakukan. Ke tepi. Rumah anda akan menjadi emas sekarang. Wah, betapa hebatnya. Apa? Itu bukan semua. Oh, lihat itu. Baiklah, Sam ada di sini. Ada permintaan lain, Puan? Kita perlu menghias bilik itu. Ya, saya mau. Antame. Dengan mudah. Puan, Molly. Beberapa minit lagi anda tidak akan mengenali rumah anda. Lihat batu permata itu. Oh, karpet merah sudah tentu. Oh, itu agak berat tetapi ia kelihatan sempurna.
Bagus. Simbol dolar sudah tentu. Saya sudah selesai. Sam. Saya akan beri ganjaran kepada kamu. Oh, saya rasa kita sedang dirakam. Baiklah, rumah sudah siap. Sudah tiba masanya untuk menguruskan bahagian dalamnya. Ia agak kosong. Tetapi saya rasa saya tahu apa yang boleh membantu saya. Lutut ini, saya akan letakkan di dinding. Oh, Ada sesuatu di belakang saya. Kita perlu merobeknya. wah, lihat itu. Saya jumpa kotak ini di lantai. Dan itu rak yang sempurna. Banyak sekali. Saya juga perlu duduk di suatu tempat. Tunggu. Pertama meja, beberapa pensel, dan beg sampah. Saya akan duduk di atasnya. Bagus. Sudah tiba masanya untuk menghias bahagian dalam rumah saya. Lihatlah kawan-kawan berbulu lembut itu. Saya ada banyak mainan kegemaran saya di sini. Saya tidak akan kesunyian di rumah cantik saya. Hai, sekarang kita perlu menghias dinding. Untuk melakukan ini, saya akan menggantungkan rak yang cantik, pakaian merah jambu, dan Dan pelangi. banyak hiasan. Oh, bagus. Ia meja saya yang sempurna. Saya akan letak barang-barang lain di atasnya. Saya memang perlukan, terutama solekan saya. Hebat. Ya, saya sama di sini. Sudah tentu. Tetapi agak membosankan. Mari kita buat sesuatu tentang hiasan dalaman. Untuk bermula, saya perlukan sedikit wang. Saya akan letakkannya di lantai. Sekarang... Saya akan gantung kari merah yang mahal. Bodoh. Danny, ganggu saya. Saya perlu membuat tempat untuk Lebih banyak kasut dan beg tangan. Lihat betapa hebatnya ia kelihatan. Semua barang mahal saya ada di sini. Ada yang kurang. Sebuah meja emas dan kerusi emas. Semuanya emas. Saya ada PlayStation. Ia juga berwarna emas. Lagi satu. Kawan-kawan, rumah Anda nampak hebat. Dan kita teruskan. Semua orang sedang tidur? Oh, tidak. Baiklah, baiklah. Saya sibuk tepat pada masa. Bukan dengan rumah cardboard Robin. ini. Pink House. Saya akan Saya lakukan. tak balik. Dan pakaian emas ini sesuai dengan saya. Oh, kecuali ada Tutup. pengawal. Bukan kau, kawan. Baru sahaja mula rasa lapar. Mari kita lakukan ini. Dan ada satu lagi. Mereka akan mengisikannya. Tolong makan donat awak dan saya akan masuk ke dalam rumah. Nyata tergantung 2 kali tepat di ambang pintu. Langsung. Itu memang bagus. Tanda dolar. Pelik, tapi saya terima. Aduh. Awas! Oh tidak, saya jatuh. Ada peti harta karun sebenar. Saya benar-benar memerlukannya. Wah, Puperiti. Saya tak nampak apa-apa. Kups, apa yang Saya saya buat rasa sekarang? saya Itu ditangkap. dia. Wow. Awak perlu pulangkan semua barang kemas dahulu. Pergi! Itu sangat berat. Wah, kerja yang bagus.